Tes. Assalamualaikum. Oh, atas. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagi kita memulakan pengajian kita, tuan-puan pun ada bawa buku 40 hadis tentang haji dan umrah. Sebagai permulaannya, hajah-hajah yang di belakang boleh dengar, sebab saya pun tak nampak ada tabir. Kita mulakan pengajian kita dengan zikir ringkas sahaja dahulu, yang mana zikir ni semua tuan-puan tahu, iaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sama-sama baca 10 kali sahaja dahulu, kemudian saya sampaikan hadis berkaitan dengan zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ataupun Al-Imam Baihaqi, ada seorang Arab Badawi datang bertanya kepada Rasulullah. Seorang Arab Badawi datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagi aku satu amalan yang aku akan berpegang dengan amalan tersebut, yang cukup buat diri aku." Lalu Rasulullah ajarkan kepada Arab Badawi ini satu zikir. Zikir apa, tuan-puan? Zikir yang tuan-puan baca tadilah, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Arab Badawi ni beredar. Arab Badawi ni nanti kita akan tengok dalam tafsir surah Al-Hujurat. Arab Badawi ni dia
dia fikir lurus. Dia fikir lurus. Dia kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selang dia jalan beberapa langkah, dia patah balik. Bila dia patah balik, Rasulullah kata, nampak gayanya Arab Badawi ni dia ada memikirkan sesuatu. Ataupun nampak gayanya Arab Badawi ni dah faham. Bila dia patah balik pada Rasulullah, dia kata pada Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia kata hadza lillah. Dia kata ini semua untuk Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Ini semua untuk Allah. Aku dapat apa? Dia kata macam tu. Arab Badawi ni dia lurus. Dia lurus, dia tanya, ini semua untuk Allah. Hadza lillah. Ini semua untuk Allah. Habis aku dapat apa? Lalu Rasulullah pun tersenyum. Badawi ni dia memang direct. Kalau dia nak kambing, dia nak kambing. Kalau dia nak unta, dia nak unta. Kalau dia nak dia berkeras dengan Rasulullah, dia berkeras dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tambah lagi 3 doa yang berkaitan dengan diri dia sendiri yang kita bacakan di dalam duduk di antara 2 sujud kita. Iaitu kita baca Allahumma ghfirli rabbighfirli kan. Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. 3 doa ni, 3-3 kita baca, cuma susunannya dan lafaznya sedikit berbeza dalam duduk antara 2 sujud kita. Rasulullah kata kalau begitu ucapkanlah Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Allahumma ghfirli, ampunkan aku. Allahumma arhamni, bagi aku rahmat. Allahumma rzuqni, bagi aku rezeki. Akhirnya Arab Badawi ni pun berpegang. Lalu dia pun beredar. Dan dia pun kata ini barulah aku dapat apa yang dapat untuk aku. Sebenarnya 4 tu sahaja telah memadai bagi diri dia kerana zikir yang subhanallah. Sebenarnya alhamdulillah dengan subhanallah aja tamlaul mizan. Kalau dalam hadis 40 tu kata tamlaul mizan ni dah memenuhi timbangan dah. Tuan-puan memadai. Kalau tuan-puan baca Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dimulakan dengan hadis ni, ditutup dengan hadis subhanallah. Hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, Rasulullah ajar ataupun Bukhari letak hadis last sekali adalah hadis yang kalimatani khafifatan. 2 kalimah yang ringan pada lidah kita, thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan kita, habibatan ilar rahman, yang Allah Ta'ala sangat suka, iaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maknanya kalau tak boleh nak buat banyak zikir, tak boleh nak hafal semua hadis 6,000 hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, maka memadai dengan hadis daripada subhanallahil azim, subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Maknanya tadi kita dah bacakan hadis yang Rasulullah SAW berikan ataupun ajarkan kepada Arab Badawi mengenai tentang zikir yang biasa kita dengar dan mungkin sebahagian kita amalkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar yang kita bacakan. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk ahli keluarga kita, doakan kebaikan kepada mereka. Baik, hadis hari ini kita masuk hadis yang keempat. Ada satu lagi hadis yang saya nak bincangkan dengan tuan-puan mengenai tentang kelebihan berzikir ni tadi. Tetapi nantilah kita gile-gile. Hari ini satu hadis, esok satu lagi hadis mengenai tentang zikir juga, kelebihan mereka yang membacakan zikir. Hadis keempat adalah muka surat 19. Kita dah masuk hadis yang keempat, muka surat 19. Hadis mengenai tentang Allah berbangga dengan jemaah haji. Allah berbangga dengan jemaah haji. Tuan-puan yang ada buku boleh buka dan boleh betulkan. Ada satu kalimah saya akan minta tuan-puan betulkan, iaitu an Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr. Amr ni adalah lafaz dalam bahasa Arab boleh sebut 3-3. Amrin pun boleh, Amru pun boleh, Amra pun boleh berdasarkan nahunya. Yang ni kalau saya nak cerita, dia adalah daripada lepas daripada huruf jar, an itu daripada, jadi dia sebutan dia Amrin. Tetapi kita dah biasa bahasa Melayu Abdullah bin Amru, kita pun sebut Abdullah bin Amru. Sebenarnya bacaannya Abdullah bin Amri. Tetapi tengok dalam terjemahan kita tak letak huruf I ke, huruf A ke, huruf U. Kan, tidak ada Amra, tidak ada Amri, tidak ada Amru. Abdullah bin Amr sahaja. An Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada ya belakang tu buang. Al-Asi tu salah. Sebenarnya Al-As sahaja. Walaupun sebutannya Al-Asi, tetapi ya tu tidak ada. Nanti kita akan cerita
Kerana dalam sebahagian riwayat menyatakan nama Abdullah bin Amru sebenarnya nama datuk dia iaitu Al-As. Mana nama asalnya Al-As bin Amru bin Al-As. Ada kawan saya namanya Muhammad Yusuf bin Ismail. Jadi dia nak namakan anak dia sebagai nama Yusuf Ismail. Dia nak selang-seli macam tu lah, Yusuf Ismail macam tu lah. Jadi sama macam Abdullah bin Amru sama. Abdullah bin, asalnya nama dia Al-As bin Amru bin Al-As. Ada beberapa nama sahabat memang diubah oleh Rasulullah kerana maksudnya yang mungkin tidak baik sangat. Contoh ada sahabat namanya Hazan. Kita ada Hazan. Hazin ke? Hazan ni maksudnya sedih atau susah. Lalu Rasulullah ubah nama dia Sahal, mudah. Ada beberapa nama sahabat macam Abdul Rahman bin Sakhar. Abu Hurairah namanya asalnya bukan Abdul Rahman rasanya, tetapi diubah juga. Sama macam nama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kan kita dah lalu kan dalam ziarah dalam kita sekitar Makkah. Ada seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nama dia asal Abdu Manaf, hamba kepada Manaf berhala, lalu diubah menjadi Al-Arqam. Ada beberapa nama tempat pun Rasulullah ubah. Ada beberapa nama sahabat pun Rasulullah. Jadi kat sini an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna Allah azza wa jalla yubahi bihimul ma'a. Inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu ashiyatan arafata bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra. Maksud dia, nanti saya akan terjemahkan satu kalimah supaya tuan-puan boleh juga belajar bahasa Arab. Daripada Abdullah bin Amr ataupun Amru pun boleh bin Al-As. Beliau berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berbangga. Yubahi itu Allah berbangga. Innallaha azza wa jalla yubahi. Yubahi itu berbangga. Malaikatahu terhadap malaikatnya selepas tergelincirnya matahari di hari Arafah, ya, dengan perbuatan hamba yang berada di Arafah. Allah berfirman, kamu lihatlah hamba-hambaku, unzuru, kamu lihatlah, ila ibadi, kepada hamba-hambaku, atauni, mereka datang kepadaku, syu'than ghubra, dalam keadaan rambut yang tidak terurus dan berdebu. Diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad nombor 7089. Syekh Ahmad Muhammad Syakir menyatakan sanadnya sahih. Sanadnya sahih ini maknanya jalur perawi yang menyampaikan kepadanya semua orang yang boleh menepati 5 syarat sahih. Syarat sahih ni ada 5. Kalau saya mengajar dengan student, kita buat ada whiteboard. Syarat sahih yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisal sanad ni maksudnya sanad dia bersambung daripada Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sampaikan kepada Mujahid, anak murid dia. Mujahid sampaikan kepada Hasan. Hasan sampaikan kepada siapa lagi? Nafi' ke? Nafi' sampaikan kepada Malik. Malik sampaikan sampailah kepada Bukhari. Sanadnya bersambung. Syarat pertama baru. Syarat yang kedua adil. Ataupun adil ni maksudnya orang dia dipercayai. Kalau orang dia jenis merayap jalan pun tak maknanya orang yang. Sebab tu dulu salah satu kriteria ahli hadis ni, dia tak berjalan di pasar. Tak berjalan di pasar. Heran sikit. Saya pun tak faham juga kenapa tak berjalan di pasar. Maknanya dia tak merayap di shopping kompleks. Contoh dia lah. Kalau orang tengok saya merayap dekat Bukit Bintang, pakai jubah ke serban macam ni, merayap kat Bukit Bintang, orang kata apa? Dia ni tak sikoh. Tak sikoh tu maksudnya tak berapa nak boleh percaya. Dia buat apa kat pasar tu? Ataupun dia buat apa kat mall tu? Jadi ahli hadis dulu sampai ke tahap, kalau kami baca perkara yang menjatuhkan maruah dia, adalah dia berjalan di pasar. Bukanlah bererti saya tidak menemankan isteri saya ke pasar. Jangan salah faham. Sebab saya pun tolak troli. Kerana kita serve. kita berkhidmat kepada isteri. Khairukum, kalau Rasul kata sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik mereka yang berbakti ataupun berbaik pada isteri dia. Baik. Tadi perawi dia adil, kemudian dhabit, ini syarat sahih dulu. Dhabit ni kuat ingatan. Ingatan tak kuat, hadis turun kepada Hasan. Ni detail sedikit lah.
Kerana dah duduk berdepan ni boleh cerita sikit. Kalau online sebelum ni tak nampak sangat, jadi tak boleh nak cerita. Kalau kurang sikit ingatan, dia jadi hasan. Kemudian bawah daripada dhabit tu ada min ghairi syuzuz, tidak bercanggah dia dengan hadis yang lain ataupun tak ada keraguan. Bi ghairi illah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam hadis tersebut. Ini kalau nak tanya tentang syarat sahih. Tetapi yang ini perlukan kepada pengajian yang lebih mendalam mengenai tentang kriteria hadis tu sendiri, bagaimana dia menjadi sahih ataupun tidak. Kembali balik kepada hadis tersebut, an Abdullah bin Amru, daripada Abdullah bin Amru. Secara tradisinya kalau belajar hadis kita akan cerita perawi dia. Abdullah bin Amru ini sahabat. Kita panggil sahabat ni sebagai rawiyul a'la. Rawi al-a'la maksudnya perawi tertinggi. Perawi tertinggi ni maksudnya sahabat lah. Kalau perawi tertinggi dia tabi'i, confirm hadis tu dhaif. Bukanlah confirm nak cakap macam ni. Secara hampir pasti dia dhaif. Kerana yang menyampaikan tu seorang tabi'i yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Kalau sahabat perawi tertinggi dia, confirm lah sebab sahabat pernah jumpa Rasulullah. Tapi kalau tabi'i, mungkin tidak pernah jumpa Rasulullah. Mungkin dia dengar daripada sahabat yang lain. Tapi nanti dalam Gua Hira, kalau kita naik Gua Hira, sempat naik ke Jabal Nur ke, kita ceritakan tentang hadis wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Wahyu pertama turun ketika usia Rasulullah berapa tahun? 40, pandai. Boleh saya buat macam student saya boleh saya takut nanti yang depan-depan saya datuk-datuk, bos-bos, CEO. Dia kata pandai-pandai tanya aku pula dah. Siapa yang bos ni, dia kata. Waktu Rasulullah turun wahyu usia 40 tahun. Yang riwayatkan hadis tu Aisyah. Aisyah lahir ketika usia Rasulullah 46 tahun. Macam mana Aisyah riwayatkan hadis dalam keadaan dia belum lahir lagi? Macam mana? Tanya macam student macam mana? Macam tu nanti kita ceritalah. Macam mana? Borak laki bini. Ini salah satu jawapan dia. Cuma bahasa tu borak laki bini tu ialah dia disampaikan oleh Rasulullah lah. Sama ada Rasulullah sampaikan ataupun ayah dia cerita Abu Bakar. Yang ni kita panggil mursal sahabi. Tapi itu dalam kategori hadis-hadis yang sahabat tu tak ada tapi dia meriwayatkan hadis tersebut. Dalam peristiwa, contoh peristiwa belah bulan, yang riwayatkannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi perawi kata Abdullah bin Mas'ud tak ada pun dalam kejadian tersebut. Jadi ada beberapa hadis tersebut yang kita kata kita kena tengok siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam kes ni yang meriwayatkan dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As ni, ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Atuk dia bukan sahabat kerana dia memusuhi Rasulullah. Macam mana? Dia macam ni. Definisi sahabat, detail lah waktu kita jumpa ni, masa seronok nak jumpa. Definisi sahabat, man laqiyan Nabi, siapa yang jumpa dengan Rasulullah, wa amana bihi, beriman dengan Rasulullah, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Al-As bin Wa'il ni, dia jumpa dengan Rasulullah, tetapi dia tak beriman dengan Rasulullah. Al-As ni, cerita atuk dia dulu. Al-As ni, bukan Asi tu tadi, saya dah suruh betulkan. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Man laqiyan Nabi, jumpa dengan Rasulullah. Wa amana Nabi, tak beriman dengan Rasulullah. Wa mata al-Islam, apatah lagi, tak mati pun dalam keadaan beriman. Syekh Muhammad Ghazali sifatkan Al-As bin Wa'il ni sebagai lelaki yang jahat, fajir. Fajir ni yang jahat. Sebab apa dia jahat? Kerana dia punca perjanjian Hilful Fudul, kalau tak silap saya. Kerana dia ni ada macam-macam masalah. Hutang orang tak nak bayar, macam-macam masalah. Quraisy punya, Arab punya perangai. Al-As bin Wa'il. Tetapi anak dia, Amru bin Al-As, iaitu sahabat Nabi, adalah seorang yang menjadi gubernur selepas daripada ketika zaman Umar. Orangnya hebat, Amru bin Al-As tu sendiri tadi. Tapi dia Islam lewat pada tahun yang ke-8. Rasulullah dah nak Fatu Makkah dah. Dia dengan Khalid Al-Walid Islam lewat. Antara sahabat yang Islam lewat adalah ayah kepada Abdullah bin Amru ni tadi, iaitu Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru anak dia. Detail cerita ni. Abdullah bin Amru anak dia. Power anak dia ni, bukan power, maknanya sifat fizikal anak dia ni, beza dia dengan Amru tu tadi, Abdullah ni dengan ayah dia Amru bin Al-As, beza 12 tahun sahaja. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ayah dia umur 32 tahun,
umur dia 20 tahun dah. Mana kalau saya sekarang 45, umur saya 45 tahun. Anak saya paling tua pun 19 nak 20. Kalau saya 46, sebab saya kahwin usia 25. Jadi beza dengan anak 20 tahun. Ataupun 25 tahun lah, 26 tahun. Tapi dalam kes dia, kalau beza 12 tahun, maknanya 11 tahun dah kahwin. Betul tak? 11 tahun kahwin, isteri bersalin, setahun, dapat anak ketika usia dia 12 tahun. Darjah 6 tak ambil UPSR, dapat anak. Kalau tapi benda ni relax cerita sekahwin sekono tapi cerita ni biasa dah kita dengar dulu nenek kahwin darjah 5 dia kata. Kan? Dulu nenek kahwin darjah 5, biasa je darjah 5 11 tahun. Apa yang membuatkan kita heran Aisyah kahwin dengan Rasulullah usia 9 tahun. Kalau nenek kita dalam 19-an ni kahwin pada usia darjah 5. Kadang-kadang orang putih, kumpulan yang memperjuangkan hak asasi wanita, feminism ni kadang-kadang dia over juga. Padahal sebenarnya pembesar Kristian pun ada sahaja yang kahwin dengan usia yang lebih muda daripada mereka. Ataupun usia yang macam Aisyah tu tadi. Jadi kes Abdullah bin Amr bin Al-As ni antara satu kes contoh yang menarik. Dia punya beza dengan ayah dia, usia dia hanyalah 12 tahun. Dalam erti kata yang lain, mungkin ayah dia kahwin ketika usia 11 tahun. Dan Abdullah bin Amr ni terkenal dengan tubuh dia yang besar. Maknanya mungkin Amr bin Al-As sendiri pun fizikal dia besar. Fizikal besar ni tuan-tuan boleh tengok Arab lah. Ataupun boleh tengok US. Saya belajar dekat Mesir. Pernah tengok maknanya Arab punya, Mesir punya tentera besar-besar. Saya pun pernah belajar dekat UK. Pernah tengok US punya tentera turun di airport UK. Memang besar-besar. Orang dia besar-besar. Kalau dia swing saya sekali tu, memang besar lah orang dia. Itu je saya nak cerita. Tak heran Arab ni mungkin ada yang baka memang besar. Kuda pun kalau tuan-tuan tengok ada kuda yang cantik, dia orang ni kuda besar. Abdullah bin Amr bin Al-As. Nama asal sebenarnya Al-As bin Amr bin Al-As. Kita cerita dah tadi. Asalnya nama dia sama dengan nama Abdullah bin Umar. Asal nama dia sama dengan nama Abdullah bin Umar, anak kepada Umar. Dua-dua nama Al-As. Rasulullah tanya nama engkau siapa? Al-As. Rasulullah tanya nama engkau siapa? Al-As juga. Rasulullah kata bal antum abadillah ataupun ibadallah ataupun ubadillah. Bahkan kamu adalah hamba Allah. Lalu mereka menamakan nama mereka sebagai Abdullah. Abdullah bin Amr bin Al-As dengan Abdullah bin Umar. Bahkan kalau tuan-puan nak tahu asalnya, ini saya malas ni dia jadi setengah jam baru mukaddimah tak masuk lagi. Sikit lagi. Jangan marah Bahkan kalau tuan-puan nak tengok, banyak juga Rasulullah bagi cadangan kepada penamaan nama. Bagi contoh sebenarnya nama Al-Hasan. Al-Hasan cucu Rasulullah, anak kepada Saidina Ali. Sebenarnya bukan namanya Al-Hasan. Ketika Rasulullah SAW datang, ketika dia dengar Fatimah melahirkan anak, lalu dia datang ke rumah Fatimah. Dia tanya kepada Fatimah, Aina ibni, mana cucu aku? Maka mereka menunjukkan Al-Hasan. Lalu ditanya kepada Ali, wa madza samaita lahu, apa yang kau namakan kepada dia? Dia kata Harb. Kalau siapa yang pernah dengar, Harb ni maksudnya perang. Harb, orang Ali ni dia pahlawan juga, maknanya dia jiwa pahlawan. Sebab tu dia jiwa pahlawan, sama macam Az-Zubair. Ada beberapa seorang sahabat ni memang dia jiwa melawan jiwa melawan gitu. Tadi dia nak namakan nama anak dia Harb. Sama macam Abu Sufyan bin Harb. Lalu Rasulullah kata bal huwal Hasan. Bahkan dia Al-Hasan. Allah ubah nama dia kepada Al-Hasan. Jadi beberapa keadaan yang begitu yang diubah nama. Sama juga dengan Al-As ni tadi, nama asalnya adalah Al-As. Dan kalau dari aspek sifat dia adalah seorang yang sebenarnya terlalu rajin beribadah. Terlalu rajin beribadah ni maksudnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia ni jenis yang rajin berpuasa setiap hari dan nak khatam Quran setiap hari. Sampai apabila perkara ni diadukan kepada Rasulullah tak kasih dia khatam Quran setiap hari. Khatam Quran setiap hari ni biasa kita bincang dalam kes Imam Syafi'i, yang menurut Al-Imam Zahabi khatam 60 marratan fi Ramadan.
Al-Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali dalam bulan Ramadan, sehari berapa kali? 2 kali khatam. Ada bila Syekh Sa'id Kamil cerita kisah ni, ada orang angkat tangan. Anak murid tanya, logik ke orang boleh khatam 2 kali sehari? Tiba-tiba Syekh marah. Syekh Sa'id Kamil marah. Dia kata, engkau tak boleh buat, jangan cakap orang lain tak boleh buat. Kerana kalau siapa yang pernah ambil syahadah ula ataupun syahadah aliyah ni tadi, memang mereka akan baca Quran daripada subuh tu sampai ke isyak, khatam sekali, tidak lebih daripada 3 kesalahan, dianugerahkan kepada mereka syahadah. Yang ini sistem tahfiz kita ada di Malaysia. Ada sistem tahfiz kita di Malaysia begitu. Jadi kalau orang Melayu yang makan budu, yang makan belacan, yang makan tempoyak ni semua, dengan lidah dia dah lidah Melayu ni, boleh khatam sekali sehari. Apa yang menghalang Imam Syafi'i? Lidah Arab dah. Makan kambing. Makan kambing. Siapa yang belum makan kambing lagi, boleh tanya saya kat mana nak dapat. Misal ceritanya tak heran, Abdullah bin Amru setiap kali khatam Quran, bila tanya kepada Rasulullah, Rasulullah tak kasih. Rasulullah kata takut nanti kamu jemu. Lalu Rasulullah kata khatam sebulan sekali sahaja. Lalu Abdullah bin Amru kata, da'ni astamti' biquwwati, biarkan aku seronok dengan masa muda aku ni untuk khatam Quran. Rasulullah tak kasih. Sehingga Rasulullah kata seminggu sekali. Dia nak juga, sehingga Rasulullah kata 3 kali sehari. Abdullah bin Amru sehingga lebih luar biasa lagi, dia kata zawwajani, ni dalam riwayat Bukhari, zawwajani abi bimra'atin dhata mansab ataupun dhata hasab. Abah ayah aku kahwinkan aku dengan seorang wanita yang ada kedudukan, cantik dan ada kedudukan. Bila ayah dia datang rumah, tanya macam mana keadaan kau, wanita itu kata istilah dia, lam yuwatta'ni mundu ataina. Dia kata dia tak pernah tidur dengan aku sejak kami datang. Ni buat Rasulullah marah. Kerana akhirnya bila perkara ni diadukan kepada Rasulullah, ni dipanggil konsep tabattul, dia tidak menyentuh isterinya. Lalu Rasulullah marah. Dalam Islam ni dilarang nahat tabattula. Rasulullah melarang tentang konsep tabattul ni, tak menyentuh isteri ni dilarang. Kerana dia ada kes dengan Sayyidina Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un nanti ada masa kita cerita di Makkah. Banyak benda kita nak belajar ni, tak tahulah tuan-puan ingat ke tak semua. Tapi saya nak cerita, di Makkah nanti ada kisah mengenai tentang Uthman bin Maz'un yang sama macam Abdullah bin Amru ni, bukan tak nak kahwin, dah ada isteri tapi tidak bersama dengan isterinya, dimarahi oleh Rasulullah. Dan yang ketiganya, Abdullah bin Amru ini adalah seorang yang banyak menulis hadis, sehingga dia dicemburui oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah kata, aku hafal hadis, aku tak heran orang lain hafal hadis kerana dia paling banyak hafal hadis. Tetapi dia cemburu dengan Abdullah bin Amru kerana kana yaktub wa la aktub. Kana yaktub, dia menulis hadis tapi aku tak tulis hadis. Dan ketika dia menulis hadis, sebenarnya Quraisy mula meragukan Abdullah bin Amru kerana Quraisy kata yatakallamu fil ghadabi war ridha. Dia kata engkau menulis daripada Muhammad, sedangkan Muhammad ni dia banyak cakap benda yang ketika dia marah pun dia cakap, ketika dia tengah seronok pun cakap. Mana kita nak tahu dia cakap betul ke tak? Lalu bila perkara ni diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah kata kepada Abdullah bin Amru, dia kata uktub wa ma kharaja minni. Dia kata tulislah apa sahaja yang keluar daripada mulut aku ini adalah illal haqq, melainkan perkara yang benar. Ini sedikit sebanyak latar belakang mengenai tentang Abdullah bin Amru bin Al-As. Manakala ayahnya Amru bin Al-As nanti kalau ada masa kita cerita, kerana keislaman dia lewat, tapi dia pahlawan, dia juga adalah duta Quraisy, orangnya handsome, barangkali turun kepada anaknya, menjadi kawan baik kepada Najasyi di Habsyah dan sebagainya. Baik, tengok ulasan hadis ini. Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu. Tengok poin nombor 1. Hadis ini menggambarkan kepada kita keredaan Allah terhadap perbuatan hamba-Nya yang saleh. Keredaan dan kasih sayangnya ditunjukkan kepada makhluknya yang paling tinggi kedudukannya di sisi malaikat. Hadis ni luar biasa. Kerana
Tengok Allah Ta'ala ciptakan malaikat ni sebagai satu makhluk yang tak ada buat salah. Kan? Tengok muka surat sebelah. Yang ini daripada surah Suratul Tahrim. Allah Ta'ala kata, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah buat, dia sama cara Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan Adam, Nabi Adam, adalah diperintahkan Nabi Adam, malaikat mengiktiraf. Malaikat tak pernah buat salah. Kita banyak buat salah. Hadis ni heran, kita banyak buat salah, banyak buat dosa, tetapi Allah bangga dengan kita di hadapan makhluk yang tak pernah buat salah. Apa yang istimewanya pada kita sampai Allah Ta'ala berbangga di hadapan makhluk yang tak pernah buat salah, malaikat tu tadi, dengan kita yang buat salah, dengan satu amal soleh pada hari Arafah. Jadi hadis ni membayangkan ketinggian kedudukan manusia. Nabi Adam dijadikan ketika itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menunjukkan tinggi kedudukan manusia, diangkat para malaikat untuk sujud. Ada yang kata sujud betul lah. Ada yang kata sujud adalah sujud penghormatan dan sebagainya. Itu tafsiran yang kita boleh tengok. Tetapi penghormatan ataupun sujud kepada Nabi Adam itu, malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan Nabi Adam ini sebab saya sebelum datang ni saya ada kursus model keluarga di dalam hadis Nabi. Dijemput bagi kursus tentang model kekeluargaan dalam sunnah Rasulullah. Tuan-puan tengok Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dan ditempatkan di dalam syurga. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam ditempatkan di dalam syurga. Dalam syurga ni semua nikmat ada dah. Tetapi Allah Ta'ala jadikan juga Nabi Adam Hawa, menunjukkan segala nikmat itu tidak akan lengkap sekiranya tidak ada pasangan tu. Kita gambar macam tu lah. Maknanya dilengkapkan manusia tu dengan pasangan isteri dia. Dilengkapkan bagi dirinya, sekalipun telah ditempatkan Nabi Adam itu di dalam syurga yang penuh dengan nikmat, masih Allah Ta'ala bagi satu nikmat yang melengkapkan diri seorang lelaki dengan pasangan dia, mudah-mudahan pasangan yang saleh. Dan dalam Quran juga Allah Ta'ala kata, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat ni sentiasa, dalam sebuah hadis ada Rasulullah sebut at-tatis sama. At-tatis sama ini, at-ta ini digunakan untuk unta yang diletakkan di atas barang, di atas badan dia barang yang berat sehingga dia mengerang, kita panggil mengerang ke mengeluh macam tu unta tu, kerana barang di atas badan dia tu terlalu berat. Atta kita panggil. Kalau attatil ibil, maknanya ibil unta tu dia mengerang kerana barang di atas bonggol dia tu berat macam tu. Nak cari kalimah Cik Betul. Bonggol dia tu berat. Kalimah yang sama Rasulullah guna untuk langit. Rasulullah kata attatis sama, langit mengerang. Waktu saya belajar saya tak faham hadis ni. Apa maksud langit mengerang? At-tatis sama, langit mengerang kerana wahuqalaha anta ittar. Rasul kata berhaklah dia untuk mengerang kerana setiap jarak 4 jari di atas langit ada malaikat yang berzikir dan bertasbih kepada Allah. Makhluk yang banyak, ramai atau banyak, kemudian sentiasa berzikir kepada Allah. Keadaan dia yang memenuhi langit itu memberatkan langit. Nak ceritanya malaikat ni budak baik. Tapi ada seorang budak nakal. Contoh, ini kita punya analogi lah, gambaran. Kita dekat sekolah, ada ramai budak baik, pengawas-pengawas ni, tiba-tiba pengetua panggil seorang budak nakal. Dan pengetua kata, kau tengok budak ni, dia berbangga dengan budak nakal. Heran, yang budak baik mungkin akan jadi kehairanan, tetapi budak nakal ini adalah satu penghormatan bagi diri dia. Sama keadaannya ketika hari Arafah, yubahi malaikatahu. Heran, Allah Ta'ala panggil kita datang dalam keadaan berdosa. Kita datang ni semua pikul dosa masing-masing. Semua ada dosa. Tiba-tiba Allah Ta'ala cerita kepada makhluk yang tak ada dosa. Malaikat tak ada dosa kerana la ya'sun Allah. Tidak pernah dia melakukan maksiat ataupun melangkaui ataupun bercanggah dengan Allah. Allah berbangga dengan makhluk yang tidak pernah yang buat maksiat ni kepada makhluk yang tidak pernah buat maksiat. Andai sekiranya, iaitu kepada hari Arafah. Dan apa yang diceritakan adalah kerana ataina atau dia kata unzuru ila ibadi, tengok kepada hamba aku ni, atau ni syu'than ghubra,
datang dalam keadaan yang tidak terurus dan berdebu. Keadaan ni nanti tuan-puan tengok. Ketika di padang Arafah nanti, ketika kita pakai ihram, memang betul-betul kalau kita baring, kemudian kadang-kadang ada setengah orang dia tak berani nak betulkan rambut dia, remos dia tak berani nak betulkan. Kerana kalau dia betulkan, kalau dia tengok kan, kena dam lah kata kan, datang tengok Allah ada ustaz nasihat, tak payah tengok lah kalau dah betulkan rambut tu, untuk menyelamatkan diri masing-masing dia pun tak tengok. Tapi nak cerita kalau dia tak betulkan, memang betul-betul nampak tak terurus dan berdebu tu kerana tunggangan. Kalau dulu menunggang lah, kalau kat sini pun dah berdebu dah. Lepas tu kita minta tolong vacuum. Surau kita kena vacuum sikit sebab dah berdebu. Daripada sini lagi dah berdebu. Tapi ini bukanlah maksud pada padang Arafah ni. Tadi nak ceritanya, unzuru ila ibadi. Tanya Allah Ta'ala kata tentang hari Arafah ni tadi, Allah Ta'ala berbangga dengan makhluk yang berada di hari Arafah dan berbangga dia di hadapan para malaikat. Tengok poin nombor 2. Keredaan Allah ini khusus kepada hamba-Nya. Sebelum tu, lepas daripada Al-Quran, naik sikit atas tu, Allah memperlihatkan ibadah hamba-hambanya kepada para malaikat. Maknanya tuan-puan, nanti pada hari Arafah memang lepas zuhur tu fokus betul-betul. Kerana ketika itu Allah berkata kepada para malaikat, unzuru ila ibadi. Ni tengok budak-budak ni, hamba-hamba aku ni datang dalam keadaan yang berdebu dan tak terurus. Keadaan kita diperlihatkan, dalam keadaan kita ni diperhatikan oleh Allah dan para malaikat. Jadi sebab tu nanti kita pun memang banyak kali nasihat kepada para jemaah, lepas zuhur tu nanti memang fokus dah untuk doanya. Allah Ta'ala akan dengarkan apa yang diorang ni nak dengar. Allah Ta'ala kata diorang ni nak apa, aku akan perkenankan permintaan mereka. Datang dalam keadaan yang bersusah payah, datang dalam keadaan yang kena banyak bersabar, datang diuji dengan macam-macam sakit, datang diuji dengan mengeluarkan harta yang banyak. Ini semua ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita bersabar, dalam keadaan kita memenuhi permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan memberikan ganjaran yang tidak kita sangka-sangkakan. Yang beribadah, berzikir dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang menjadi kebanggaan pada hari Arafah 9 Zulhijjah nanti. Poin nombor 2. Keredaan Allah ini khusus bagi hamba-Nya yang berada di bumi Arafah setelah tergelincir matahari, iaitu waktu zuhur. Mereka yang ini melakukan segala kebaikan, iaitu melawan hawa nafsu. Tidak dia bersama, walaupun maknanya tidak bersama dengan isteri kerana dalam keadaan ihram tu tadi, merendahkan diri kepada Allah dan Allah menzahirkan kelebihan mereka dan memuji hamba-Nya tu tadi. Sehingga kan dalam hadis yang lain, dalam ni ada hadis yang kedua, Allah Ta'ala kata, ma min yaumin akthara min ayya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Sebab tu pada hari Arafah memang antara doa yang dibacakan adalah tentang idhum minan nar, selamatkan kami daripada api neraka. Dalam hadis yang sebelum ni kita dah bincang, kita tidak akan masuk syurga dengan amalan kita. Kan kita dah cerita secara online. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat ni riwayat yang dhaif, saya tak ingat Ahmad ke Tabarani, yang riwayatkan mengenai tentang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun. Ketika Allah Ta'ala minta dia dimasukkan syurga ke dalam rahmat melalui rahmatnya, hamba itu kata, bal bi amali, masukkan aku ke dalam syurga dengan amalan aku. Aku beramal 500 tahun. Rasul Allah Ta'ala kata, kalau begitu timbang amalan dia dengan nikmat mata sahaja dahulu. Nikmat mata ni kalau ditarik pada usia sekarang, kalau usia saya 40 lebih, kalau saya meninggal katakan 60 lebih, 20 tahun tak dapat melihat adalah satu perkara yang banyak nikmat yang dah ditarik. Bayangkan kalau daripada kecil dia tak dapat melihat, mana nikmat mata yang dilihat selama 60 tahun terlalu banyak. Lalu ditimbang amalan yang 500 tahun tu tadi dengan nikmat mata sahaja, habis semua amalan dia, bayar kepada hutang ataupun nikmat pandangan yang Allah Ta'ala beri kepada dia, sehingga dia dah tak ada amalan. Lalu Allah Ta'ala kata, masukkan dia dalam neraka kerana dah tak ada amalan. Lalu dia kata, ya Allah, aku mohon untuk engkau masukkan aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Kerana dengan amalan yang kita ada pun belum tentu kita akan dapat selamat daripada neraka. Jadi memang dibebaskan daripada neraka ini adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam syurga pun juga adalah dengan rahmat Allah Ta'ala.
Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu bihi fihi 'abdan minan nar. Sebab tu nanti dalam hadis yang lain Qadhi Iyad ada menceritakan hari ini hari yang paling dikecewa. Kita nak cakap macam mana? Dikecewai, boleh? Dikesali oleh syaitan. Kerana hari yang aku ni, syaitan kata, berusaha untuk tarik hamba-hamba ni, anak-anak Adam ni untuk masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba pada hari Arafah, hari yang paling banyak Allah Ta'ala bebaskan para hambanya daripada neraka. Oleh yang demikian, hari Arafah jangan buat perkara yang lain selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kadang-kadang takut terlepas, kadang-kadang mungkin terleka sekejap, nak baca doa dalam telefon, naik notification TikTok. New video dia kata. Jadi dia pergi layan TikTok pula dah kat Padang Arafah. Kacau ni. Maknanya biarlah fokus ibadah itu dengan sebenar-benar fokusnya pada hari Arafah. Kemudian dalam hadis ini juga Allah Ta'ala kata wa innahu, ni hadis yang kedua dalam muka surat 21 tu, wa innahu la yadnu, tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba daripada neraka lebih daripada hari Arafah. Hari yang diampunkan paling banyak dan paling banyak hamba ni dibebaskan daripada neraka. Kemudian wa innahu la yadnu, ini menjadi masalah sikit. Yang ini menjadi masalah sedikit. Kerana wa innahu la yadnu ini maksudnya seakan-akan Allah mendekati. Kan, Allah mendekati. Yadnu, dana ni adalah dunia ni perkara yang rendah. Dunia perkara yang rendah. Yadnu perkara Allah Ta'ala seakan-akan turun kepada hambanya ke kawasan yang rendah. Tetapi Al-Qadhi Iyad dia kata bukan itu tafsirannya. La yadnu di sini maksudnya tadnu rahmatahu wa karamatahu. Allah Ta'ala melimpahkan, menurunkan rahmatnya dan kasih sayangnya. Rahmat tu yang paling dikehendaki itu tadi. Kerana kita minta Allah Ta'ala merahmati kita dan memuliakan kita. La tadnu masafatan. Bukan Allah Ta'ala turun secara masafah. Kalau turun, maknanya ini tafsirannya. Dari aspek kerangka huraian ahli sunnah wal jamaah adalah huraiannya dari aspek menurunkan rahmatnya ataupun mendekatkan rahmat itu kepada hambanya. Lalu Allah summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Ta'ala berbangga dengan hamba tersebut di sisi para malaikat. Fayaqulu ma arada haula. Tadi hadis yang pertama pada muka surat depan tu tadi dia kata unzuru ila ibadi syu'than ghubra. Dia suruh tengok sahaja, tengok hamba aku ni datang dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Hadis yang kedua, hadis sahih juga dalam sahih Muslim, dia kata ma arada haula. Dia orang ni semua nak apa? Sampai kita datang macam kes yang saya cerita ketika anak ataupun cucu kepada Saidina Umar Salim kalau tak silap, yang berjumpa dengan khalifah di hadapan Kaabah. Lalu khalifah tanya, offer kepada dia, engkau nak apa? Dia kata, aku segan nak memohon di hadapan pemilik rumah ini, iaitu Allah. Maknanya dia tak nak memohon selain daripada Allah ketika berada di hadapan Kaabah. Tetapi di sini, di hari Arafah, di padang Arafah, Allah tanya kepada para malaikat, dia orang ni nak apa? Aku perkenankan. Jadi jangan ada selang masa pun pada hari Arafah, melainkan kita memperbanyakkan doa, termasuklah doa dalam urusan dunia secara spesifik. Tapi biasanya kita digalakkan berdoa dengan doa perkara akhirat. Tapi tak dihalang pun. Sehingga kan nanti kalau kita masuk bab air Zamzam. Air Zamzam pun bahagian ulama sebut pasal air Zamzam ni saya rasa haus. Jadi saya minta izin minum je. Ini iklan kat sini nak terbatuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan nanti tuan-puan akan masuk dekat bab air Zamzam ni, baru bab awal-awal. Bab air Zamzam sampai kan Al-Imam Nawawi kalau tak saya syarahkan, kalau nak minum air Zamzam tu bila Rasulullah kata ma'uz Zamzam bima syuribalah. Air Zamzam ni atas apa yang kita minum. Maknanya kalau kita doa nak kesihatan, doa nak dirahmati, doa nak diberikan kesejahteraan, doa nak dapat rahmat, boleh juga berdoa. Dan Imam Nawawi kata termasuk urusan dunia. Termasuklah urusan dipermudahkanlah aku naik pangkat ke apa ke.
Sehingga Imam Nawawi kata boleh. Sama juga pada hari Arafah, apa sahaja yang kita inginkan, impikan, yang kita terfikir, yang kita harapkan, kerana Allah sendiri tanya ma aradaha ula. Dia orang ni semua nak apa? Jadi susun. Sebab tu sebelum kan kita kursus tu, kita dah bagi tahu kepada tuan-puan agar doa itu dicatat ataupun doa itu ditulis. Kerana tuan-puan kalau turun sekarang, pagi tadi pun dah panas. Ada kawan dia tengah buat live, ter-off telefon dia kerana telefon pun panas. Dahlah telefon tu kalau dia tengah run ketika dia nak buat sesuatu ke, memang mungkin telefon tu dah panas, tapi dengan cuaca bertambah panas, termati telefon dia. Hilanglah segala doa yang dia tulis dalam telefon. Jadi kalau nak lebih selamat, masih lagi ada masa, mungkin boleh dicatatkan. Sebab kadang-kadang kita lupa kawan ni minta doa, kawan ni minta doa, kawan ni minta doa dan sebagainya. Doakan juga kepada ahli keluarga dan kawan-kawan, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Saya ada pengalaman yang lepas-lepas yang saya dah cerita kot. Dia berdoa selepas daripada melontar. Nanti pun ada dalam hadis ini, Rasulullah selepas melontar tak jauh dah, tuan-puan naik sikit atas bukit ni, tak naik sikit sangat lah, naik sikit lah, sikit tu beratus meter. Nanti kita akan ada praktikal kita melontar dan penerangan. Kita akan naik ke atas tu untuk tengok tempat jamrat, tengok tempat melontar. Kita pergi waktu sejuk sikit, sekarang mungkin dah panas. Kita tengok dekat mana ada kawasan yang lepas Rasulullah melontar, Rasulullah ke belakang sikit, Rasulullah menghadap ke kiblat, lalu Rasulullah berdoa. Abdullah bin Umar ke Jabir kata Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat panjang. Dan ada sahabat kita ataupun ada ahli jemaah kita, dia cerita, dia kata kat situlah Ustaz saya doa. Dan keluarga di Malaysia ceritakan apa yang kami mohonkan tu, alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan. Tapi ini masing-masing, saya pun, sebab kita pun tak tahu di mana, dan pengalaman setiap orang berbeza-beza. Di setiap tanah, di tanah haram ini ada tempat-tempat yang mustajab doanya. Ketika tawaf, ketika di kawasan Kaabah, ataupun ketika di Arafah nanti, di Jamrat, ketika lepas melontar, kawasan-kawasan yang diperkenankan permintaan itu, maka perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin nombor 3. Seseorang yang melakukan wukuf di bumi Arafah mestilah berusaha bersungguh-sungguh melakukan pelbagai amalan ketaatan. Yang banyak dilakukan sebenarnya adalah dengan berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, tidak lalai dengan hanya baring dan berehat, apatah lagi menghabiskan masa dengan telefon pintar. Kita sangat minta berhati-hati kerana baguslah telefon tu, cuma kadang-kadang ketika kita simpan, macam saya sebutkan tadi, notification yang sampai, dia distract balik. Dia tengah baca Quran, masuk notification tentang masalah. Kadang-kadang ada masalah, kalau ada masalah mungkinlah urgent dan sebagainya. Tapi kalau notification yang lain, ni ada kawan komen ni kat gambar yang tadi, katakan macam tu, tak ada kaitan sangat. Jadi itu akan distract. Kecanggihan teknologi ini akan menyebabkan kita distract. Dan yang sebaik-baik doa adalah dengan doa-doa yang maksur. Nanti saya akan cerita bagaimana Rasulullah SAW kata khairu ma qultu ana wan nabiyun. Sebaik-baik doa yang aku dan para nabi lafazkan dahulu adalah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca hadis ni, tak nampak macam doa. Kan? Doa kena ada Rabbi, kan kita baca Allahumma, Ya Allah, apa semua. Tapi Rasulullah namakan zikir itu sebagai doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sama seperti doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Kan? Apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mana doa dia? Tak nampak ada Rabbi ghfirli ke apa, tak ada. Tapi Rasulullah kata itu sebaik-baik doa, kerana ciri-ciri elemen doa ada dalam kalimah tersebut. Dia menundukkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benar ketundukan. Tidak ada Tuhan selain Kau. Sebenarnya doa inilah kita merendahkan diri kita. Kalau kita nak minta kepada mak kita,
kita kata mak, ataupun kita merayu pada dia, atau kita kata pada bos, bila kita benar-benar merendahkan diri kita, orang yang kita mohon pun akan rasa sejuk sikit lah. Maknanya keadaan sedemikian. Maknanya kerendahan diri itu tadi. Antara kita tengok nanti elemen-elemen yang ada pada kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian poin nombor 4. Sikit sahaja lagi. Kemudian poin nombor 4. Firman Allah kepada para malaikat, kamu lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang tidak terurus dan berdebu. Yang ini membayangkan poin maksud sebelah. Ungkapan hamba-hambaku ini adalah satu pengiktirafan. Kerana Allah menyandarkan dirinya dengan kita. Hambaku, ni diorang ni kawan-kawan. Macam kita lah. Kalau kita pergi istana ke, kita pergi tempat yang orang terkenal, kita boleh kata, ni kawan saya ni. Kata macam tu kan. Kita pun bangga, ataupun raja, sultan cakap, ni kawan I ni, dia kata macam tu. Jadi kita akan bangga kerana dia menyandarkan diri kita kepada dia. Dalam hadis ni Rasulullah kata, unzur ila ibadi, ni tengok hamba-hamba aku ni, diorang ni nak apa? Allah sandarkan kita ni dengan dia. Dalam lafaz kalimah itu kepada para malaikat, ungkapan hamba-ku itu adalah satu pengiktirafan Allah berikan kepada para hujjaj yang berwukuf di bumi Arafah. Dan di sinilah yang Allah Ta'ala bayangkan, maknanya kesibukan yang tak terurus tu adalah kerana kesibukan, dan berdebu itu adalah membayangkan permusafiran yang bersusah payah. Kerana kalau tuan-puan tengok hadis yang kedua daripada hadis 40 hadis Nawawi, Arba'in Nawawi itu, yang mana Jibril datang dalam keadaan yang tidak berdebu kan, yang dia kata syadidu bayadhis thiyabi. Dia kata kunna julusan 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk dengan Rasulullah, iz atak, datang kepada kami seorang lelaki yang syadidu bayadhis thiyabi, orang yang bersih pakaiannya, syadidu sawadu sya'ri, rambut dia benar-benar hitam, maknanya tak berdebu. Kalau berdebu membayangkan dia datang daripada permusafiran yang jauh. Tapi Jibril datang ketika itu dalam keadaan yang bersih. Jadi sahabat kata, ini mungkin orang dekat kerana bau bersih pakaian dia, tapi tak nampak dia dan kami tak kenali dia. Keadaan berdebu ni membayangkan kesukaran dan kesusahan. Kepayahan ni sebenarnya memang kita lalui dah. Daripada awal sampai banyak kepayahan, sampai ke sini ada kesusahan yang tersendiri. Kalau kita bersabar, mudah-mudahan kesusahan ini menjadi saksi yang akan menceritakan kepada kita dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa segala kesukaran yang kita lalui ini adalah ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita bersabar. Kesibukan mereka beribadah digambarkan oleh Allah dengan keadaan rambut yang tidak terurus dan berdebu, kerana tenggelam, tak perasan kelazatan bermunajat itu tadi. Dalam sebuah riwayat yang lain, tengok ini riwayat yang terakhir daripada bab yang keempat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat yang lain, fa yaqulu unzuru ila ibadi syu'atan ghubra dhahina ja'u min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmat rabbi wa lam yarau 'adzabi falam yura yawmun aktsaru 'itqan minan nari min 'adzabi min yaum Arafah. Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku yang tidak terurus rambutnya serta berdebu dan berada di bawah panas terik. Ini memang sesuai kita Sebab saya dulu awal pergi haji musim sejuk. Saya rasa 2004, 2003, 2004 macam tu. Saya pergi daripada Mesir, saya dah cerita dah. Saya pergi daripada Mesir, belajar kat Mesir, naik kapal laut. Duduk 3 hari dalam kapal. Waktu tu musim sejuk. Pakai ihram pun selesa. Kerana macam ihram kan tebal kan. Tebal. Jadi kalau kita sekarang ni pakai tebal, cuba tuan-tuan try kejap lagi pakaikan ihram ni, jangan pergi kedai tu, panas. Memang panas sebenarnya. Jadi tak sama macam musim sejuk saya pergi tu. Ialah duduk di padang Arafah, waktu tu tak ada pokok sangat. Sekarang ni dah orang tanam pokok apa semua. Tapi yang ni panas je, lagi panas. Sekarang 40 apa dah hari ni? 40 lebih dah kot. Kalau dulu 50 sampai. Kalau tahun 2024 tu boleh cecah 50. Cecah 50 ni saya nak cerita. Spray tu macam sangat cepat kesan dia. Macam nak cakap, macam spray kejap, lepas tu dah kering dah macam tu Kerana kita akan berdoa, kebanyakannya nanti akan berdoa di luar kemah. Dalam kemah campur ramai orang gini. Jadi masing-masing akan berdoa dengan isteri masing-masing, pasangan, anak masing-masing. Dia orang nak berdoa masing-masing, doa duduk dekat luar. Cop dah tempat masing-masing.
Jadi kalau kat luar tu memang sangat panas. Kita ada bagi botol spray tu, atau tuan-puan ada botol spray tu, memang sentiasa kita minta supaya spray lah, sebab sangat panas. Sekarang pun tuan-puan boleh rasa dia punya panas, maknanya bahang-bahang. Lepas tu saya kata, kalau ada angin pun elok tak boleh angin lah. Sebab kalau ada angin pun macam angin oven tu kan, angin panas datang, lagi bigat. Jadi tak ada angin kan, panas juga, sama je. Tapi panas lah, nak cerita sangat panas. Yang ini Allah Ta'ala kata, berada di bawah panas matahari. Mereka datang daripada setiap pelusuk dan ceruk, mengharapkan rahmatku, dalam keadaan yang mereka tidak melihat azabku. Tidak melihat azabku ini hadis yang saya nak baca pada awal tadi. Sebab tu kita mulakan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kerana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah ada cerita, inna lillahi malaikatan. Bagi Allah itu ada satu kumpulan malaikat. Inna lillahi malaikatan, atau inna lillahi malaikatun yatufuna fil ard. Yatufuni tawaf. Tawaf ni maksudnya dia meronda-ronda. Yaltamisuna ahla dzikir. Dia mencari mana kumpulan hamba Allah yang sedang berzikir. Sebab tu kita katakan tadi, dalam permulaan kuliah kita akan baca 10 zikir yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Arab Badawi itu tadi, iaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yaltamisuna ahla dzikir. Ada golongan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari hambanya yang sedang berzikir. Kod-kod mana tahu dia tengah tawaf tu, ternampak tuan-puan semua sama-sama kita sedang berzikir. Lalu dia kata kepada para malaikat, halumma ataupun halumu ilaihim, mari kita pergi kepada mereka. Dan mereka akan menceritakan zikir ataupun pujian kita kepada Allah ini, sehingga mereka berlapis-lapis, melapisi, yahufuna, mereka memayungi sayap mereka ini berlapis-lapis sehingga ke atas langit. Bi ajnihatihim. Mereka akan melapis-lapiskan sayap mereka sampai ke langit, dan mereka report kepada Allah Ta'ala bahawa ada hamba yang sedang berzikir di atas muka bumi itu tadi. Lalu soalan Allah ni yang paling canggih saya rasa dalam hadis tu, kerana Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat, madza yaqulu ibadi, ataupun madza yaqulu abdi, apa yang hamba-hamba aku cakapkan. Lalu para malaikat kata, yusabbihunaka, mereka memuji engkau, wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka, mereka memuji engkau, membesarkan engkau. Tiba-tiba Allah Ta'ala tanya, fahal ra'auni, hamba-hambaku yang sedang puji aku tu, dia pernah tengok aku ke? Dia pernah tengok aku ke ketika dia puji aku? Kenapa dia puji aku? Adakah dia pernah tengok aku? Lalu malaikat kata, la, demi Allah, wahai Allah, hamba engkau ni tak pernah tengok engkau. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat, fa kaifa in ra'auni, macam mana kalau sekiranya hamba-hamba ni pernah tengok aku? Lalu malaikat kata, kalau mereka pernah tengok engkau wahai Allah, lagi mereka akan lebih kuat berzikir. Wa madza, dan Allah Ta'ala tanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta perlindungan daripada aku? Lalu para malaikat kata, mereka minta perlindungan daripada neraka engkau. Ni cerita tentang neraka ni. Walam yarau azabi, sedangkan kita ni tak pernah tengok pun neraka. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat, fahal ra'auha, adakah diorang ni pernah tengok neraka? Saya ingat Ka'ab bin Ahbar cerita, pintu neraka yang dibuka sedikit, menggelegak otak yang melihat daripada hujung dunia. Dia kata, mana terlalu panas. Api yang panas, warna hitam, macam-macam level kategori neraka ini tadi, menyebabkan manusia takut dan meminta agar diasingkan ataupun dijauhkan daripada neraka. Sehingga nak makan pun kita doa jauh daripada neraka. Nak makan pun minta doa jauh daripada neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jauhkan kami daripada neraka. Tak tahu makan ni benda yang halal ke haram, tak tahu. Minta daripada Allah jauh daripada azab api neraka. Lalu Allah Ta'ala kata, walam yarau azabi, dia orang ni tak pernah tengok pun azab aku. Falam yura yaumun, dan pada hari inilah tidak dilihat hari yang paling ramai hamba dibebaskan daripada api neraka, melebihi hari Arafah. Oleh yang demikian, poin nombor 5 tuan-puan, lakukanlah amalan yang menatijahkan, yang menghasilkan kasih dan redha Allah. Jauhilah segala amalan kerana manusia. Yang ni kita dah banyak cerita pada tuan-puan.
Dua perkara yang mesti dijauhi dalam amalan haji ini termasuklah dengan riaknya. Amalan haji bukan untuk beriak ataupun menunjuk-nunjuk, bahkan kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ceritakan pada awal dahulu dalam sesi kuliah kita di Malaysia, persediaan memang kita nakkan fokus kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Taala sebagai penutupnya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari redha Allah. Susah sikit pun tak apa, tetapi kerana mencari redha Allah, berkorban, mengorbankan dirinya. Datang susah payah, ada kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, dia bersabar dan dia berada dalam keadaan yang mencari keredaan Allah. Allah Ta'ala maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. InsyaAllah kita ini kuliah yang hadis yang keempat. InsyaAllah esok kita akan masuk kepada hadis. Ada kalanya mungkin kita akan masuk 2 hadis ke, supaya kita boleh cepat selesaikan 40 hadis dan tafsir surah Hujurat kita. Terima kasih tuan-puan yang hadir pada pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.